orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Itulah kita orang bertidur kat sini. Itulah kita orang bertidur kat sini. Ish, bahaya berteduh bawah pokok atau hujan macam ni. Takut disambar petir. Ish, bahaya berteduh bawah pokok atau hujan macam ni. Takut disambar petir. Ha, mari. Kita pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Ha, mari. Kita pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Masuk cepat. Daddy. Daddy. Baik, Ihsan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Baik, Ihsan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Daddy? 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 Lah, bateri dah habis pula. Daddy? 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 Lah, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit RM1. Ha, guna ni. 2 minit RM1. Elah. Eh, Elah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Hai. Baik, Abang. Hai. Ihsan? Ihsan? Menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul? Menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul? Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Cikgu. Kak Tadika, tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Kak Tadika, tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. bagus tu. Mama, saya suruh periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini. Mana satu saya mau beli. Ini ada. Mana satu saya mau beli. Ini ada 5 bintang. Yang ni ada 3 bintang. 5 bintang. Yang ni ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Teman-teman, yang 5 bintang mesti lagi cekap tenaga. Yalo, sudah semestinya. Kita saksikan persembahan. Sudah semestinya. Kita saksikan persembahan Dari maskot Romo SD.
Recharge